Pengembaraan bermula. Langit senja mengintai dari celah dedaunan ketika Arman, Tok Deraman dan Safar memulakan perjalanan mereka ke selatan, ke Kuala Palas, tempat di mana keris air dipercayai disembunyikan sejak ratusan tahun lalu. Safar memegang peta lama, ditulis dengan aksara kuno dan petunjuk tersembunyi. Tempat itu dah jadi hutan paya, tapi di bawahnya ada kota tenggelam tapak istana Sri Bayu. Di situlah keris air disimpan oleh penjaga terakhirnya. Jelas Safar sambil menapak perlahan di celah belukar tebal. Dalam diam, Arman memerhati kerisnya yang kini disarung kemas. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, lebih peka, lebih tenang, namun juga diburu rasa cemas. Makhluk gaib menjejaki. Tanpa mereka sedar, mereka sedang diperhatikan dari bayang-bayang sejenis makhluk berkepala kijang, bertanduk dua, bertubuh kabus, dikenali sebagai Langsuir Waktu. Ia makhluk suruhan Imam Batin, digunakan untuk mengintai dan mengacau mimpi manusia. Di waktu malam, mereka berhenti di tepi sungai untuk berehat. Arman, kau perlu belajar asas silat warisan keluarga kita, kata Tok Deraman. Silat gayung lela rentaka warisan lama penjaga gelap. Maka bermulalah latihan ringkas Arman mempelajari gerakan asas, langkah hulu balang, kipas senja dan pukat gelita. Tiap kali keris digunakan, bayangan hitam dari tanah akan bergerak bersamanya, seperti menari bersama roh. Tapi malam itu, mereka diserang. Langsuir Waktu muncul dalam bentuk kabus hitam, menghimpit dari segala arah. Tok Deraman menggenggam serbuk kunyit dan daun bidara, melafazkan ayat lama. Safar mencabut sebilah lembing kecil dari belakang baju, berkilat biru elektrik. Arman terpaku, tapi suara keris membisik lagi. Jangan lawan ketakutan, guna ia. Dia menari dalam bayang, dan dengan satu hayunan, kabus hitam terpecah. Langsuir melolong sebelum meletup menjadi kilatan petir hitam. Kita dah tak selamat. Imam Batin tahu arah kita, kata Safar tegas. Rahsia kota tenggelam. Akhirnya mereka tiba di kawasan paya kabus tebal, menyelubungi sekeliling. Dalam diam, struktur batu purba muncul dari dalam lumpur, menyerupai pintu gerbang yang separuh tenggelam. Tok Deraman mengetuk batu itu dengan keris kecilnya, lalu membaca petikan dari kitab pusaka. Air bukan sekadar elemen, ia penyimpan memori zaman. Pintu itu terbuka perlahan, mendedahkan laluan batu menuju ke dalam tanah. Mereka melangkah masuk dan terlihat kolam besar di tengah-tengah dewan purba. Di dasar kolam itu terdapat sebuah keris kebiruan bersinar lembut. Namun sebelum sempat mereka menghampiri pengkhianatan, terdengar suara dari atas. Kau cepat juga sampai, Safar. Tapi kau lupa, bukan semua penjaga setia pada sumpah mereka. Dari celah batu muncul seorang wanita muda berambut panjang, berpakaian seperti penari istana, tetapi matanya berkilat kebiru-biruan. Di tangannya terhunus keris angin. Raihana, bisik Tok Deraman. Aku pilih untuk bersama kekuatan sebenar. Imam Batin akan bangkit, dan aku akan pastikan keris air tak jatuh ke tangan kamu. Dia melompat turun, lalu menyerang Arman dengan gerakan pantas bagaikan angin ribut. Arman cuba melawan, tapi setiap serangannya ditiup jauh. Namun kali ini, Safar bertindak. Dengan satu gerakan kilat, dia menahan serangan Raihana, dan mereka bertarung hebat silat, bergabung dengan kuasa elemen masing-masing. Kemunculan penjaga air. Tiba-tiba, kolam mula bergelora. Dari dalamnya muncul sesosok lelaki tua, berjubah biru air, bermata bening. Cukup! Dengan suara bergema, semua gerakan terhenti. Lelaki itu Datuk Bendahara Alir Penjaga Air, masih hidup dalam dimensi kerisnya. Jika kamu mahu keris ini, Arman, kamu harus pilih antara dendam atau keseimbangan. Arman memandang ke arah Raihana yang kini terduduk lemah dan ke arah Tok Deraman yang hampir rebah. Aku tak pilih kuasa, aku pilih amanah.
Keris air terbang sendiri ke arah Arman, lalu menyatu seketika dengan keris gelap, menghasilkan cahaya biru ungu yang menyilaukan. Dua keris telah bersatu, kata Tok Deraman. Tapi perang sebenar belum bermula. Bersambung episod 4 nanti. Imam Batin muncul dalam mimpi Arman. Pertarungan di Pelabuhan Lama. Penjaga cahaya yang misteri. Dan rahsia sebenar pengkhianatan 100 tahun lalu. Mimpi Imam Batin. Malam itu, setelah kejadian di Kota Tenggelam, Arman tertidur di bawah langit kelam, beralaskan akar pokok tua. Namun tidurnya tidak lena, kerana di dalam mimpinya, muncul sosok yang telah lama diceritakan dalam legenda Imam Batin. Kau fikir kau pejuang. Kau hanya waris kepada darah yang pernah mengkhianati perjanjian agung. Suara Imam Batin bergema dalam alam bawah sedar Arman. Sosok itu berjubah hitam berduri, bertongkatkan serpihan batu bulan. Matanya merah menyala dan di sekelilingnya ribuan wajah-wajah manusia terperangkap, menangis, berseru tanpa suara. Mereka adalah roh-roh yang terikat, korban sihir masa lalu. Keris bukan penyelamatmu. Ia hanyalah kunci untuk membebaskan aku sepenuhnya. Imam Batin menghulur tangan, dan sekelip mata Arman terasa tubuhnya ditarik ke pusaran hitam sejuk, sesak dan penuh jeritan. Kejutan di Pelabuhan Lama, Arman terbangun dengan peluh membasahi tubuh. Tok Deraman dan Safar sudah bersiap. Destinasi seterusnya Pelabuhan Nakhoda Rimba, Pelabuhan Lama yang kini tinggal runtuhan, namun menjadi lokasi penting semasa zaman Kesultanan Sri Bayu. Ada sesuatu yang Imam Batin cari di sana, ujar Safar. Satu serpihan lama cermin arasi yang membolehkan pemiliknya membuka pintu ke dimensi lain. Perjalanan ke pelabuhan tidak mudah. Mereka diserang burung-burung jadian, diselubungi kabus pekat dan hampir dihanyutkan oleh arus deras Sungai Hitam. Namun sebaik tiba, mereka dapati ada yang telah mendahului mereka. Pasukan Imam Batin dah tiba dan mereka tak datang kosong, kata Tok Deraman sambil menghunus kerisnya. Di pelabuhan, mereka berdepan dengan 3 penunggang bayang, makhluk separuh manusia, separuh logam, mata berkilat dengan cahaya hijau. Pertempuran meletus cahaya biru dari keris air dan bayang hitam dari keris gelap, mencipta tarian maut di antara runtuhan pelabuhan. Kemunculan penjaga cahaya. Ketika segalanya hampir musnah, cahaya keemasan membelah langit. Seorang lelaki berjubah putih kelabu muncul, berdiri di atas air, tidak menyentuh tanah. Di tangannya sebatang tongkat cahaya yang berdenyut hidup. Cukup, dunia ini tak boleh seimbang jika 3 elemen tidak bersatu. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Tengku Nur Laksamana, penjaga cahaya. Seorang bekas panglima istana, dikatakan telah hilang dalam peperangan terakhir melawan Imam Batin 100 tahun lalu. Rupanya, dia telah bersembunyi dalam dimensi cahaya, menanti masa untuk kembali. Kamu hanya ada satu pilihan, Arman. Satukan ketiga-tiga keris, atau dunia ini akan karam dalam kegelapan yang tak pernah tidur. Rahsia pengkhianatan. Dalam suasana yang tenang seketika, Tok Deraman akhirnya mendedahkan rahsia sebenar. Raihanah bukan satu-satunya pengkhianat. Mereka kembali ke tapak Istana Sri Bayu, ke ruang dalam yang paling dalam. Di sana tersimpan manuskrip kuno, tertulis dengan darah dan air mata, yang menceritakan kisah sebenar 100 tahun lalu. Salah seorang penjaga asal adalah datuk kepada Imam Batin sendiri. Dan dia yang menyerahkan kunci-kunci dimensi kepada pihak musuh kerana dia percaya manusia tidak layak memegang kekuatan sebesar itu. Pengkhianatan bukan satu. Ia berlapis, ia diwarisi. Dan kini, semuanya tertumpu pada Arman. Kau bukan hanya pewaris, kau penentu. Akhir episod Langit Berdarah. Langit mula berubah warna merah saga seperti api. Dari celah langit, retakan dimensi mula terbuka dan dari dalamnya, Imam Batin mula melangkah keluar. Masa dah tiba, dunia lama akan lenyap dan hanya yang kuat akan menguasainya.
Keris air dan gelap mula bergetar. Satu serpihan cahaya mula terbit dari tongkat penjaga cahaya. 3 kuasa mula bersatu. Tapi, cukupkah ia? Bersambung dalam episod 5. Kebangkitan Imam Batin, perjalanan ke puncak langit, tari 3 elemen, dan kematian yang bakal mengubah segalanya.